Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan GEG Kota Kinabalu, saya Muhammad Idrim Zizan bin Idris, leader GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, di mana juga berada, untuk rakan-rakan GEG seluruh Malaysia, Indonesia dan juga Google for Education Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hamidah, Co-Leader GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bye. Buat semua sahabat dan keluarga yang telah mewarnai perjalanan hidup saya, terima kasih atas segala kenangan suka duka, tawa dan air mata. Jika ada kekhilafan dan kekasaran yang tak disengajakan, mohon diampunkan dari hujung rambut ke hujung kaki. Aidilfitri adalah tentang hati yang dibersihkan, hubungan yang dibaiki dan kasih sayang yang telah dikembalikan setelah sekian waktu diuji. Semoga lembaran ini menjadi permulaan baru yang lebih indah buat semua. Diberikan umur yang panjang dalam iman dan rezeki yang luas dalam berkat. Selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua dan maaf zahir dan batin daripada saya, Aisyah Muhammad Aris, Co-Leader GEG Kota Kinabalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pohon mangga berbuah lebat, mari disimpan di dalam keranjang. Di hujung sudah 2024, 2025 menjelang datang. Selamat tahun baru daripada saya, A. Muhammad Syarul bin A. Muhammad Sharif, Co-Leader GEG Kota Kinabalu. Hai semua, nama saya Kenneth Liu, Co-Leader GEG Kota Kinabalu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Salam sejahtera, saya Shoba McIntyre, Co-Leader GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan semua selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rahman bin Zain Abidin, Co-Leader GEG Kota Kinabalu, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Tanjung Ara 2, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai, saya Chung Tek Fei, Co-Leader Google Educator Group Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Bye. Hai, saya Cikgu Nadia Richard, Co-Leader GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frenji Haji Abdul Rahman, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga hai semua. Saya Dayang Zahra binti Muhammad Wazi ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Tom, yang kini bertugas di SK Pangeran Siti Apsaka Rambunai, Kota Kinabalu, Sabah, dan juga salah seorang Kapten GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga pendidik, terutamanya GEG Kota Kinabalu. Okey, so jom kita balik kampung. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari saya Farida, Kapten GEG Kota Kinabalu. Saya Cikgu Basha, Kapten GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kullu am wa antum bikhair. Assalamualaikum kepada semua. Saya Cikgu Izian, merupakan seorang guru di SK Brumas dan merupakan Kapten dalam GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua, khususnya Kapten dalam Google Educator Group Kota Kinabalu. Ramadan bakal beransur pergi, Syawal menjelma di Aidilfitri. Seikhlas hati menyusun jari, mohon maaf kekhilafan diri. Sekian daripada saya.
Hai, Assalamualaikum. Saya Rizkina Arini binti Muhammad Hadi Susilo daripada SK Brumas Tawau. Saya juga merupakan Kapten GEG Kota Kinabalu. Saya di sini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua Kapten GEG Kota Kinabalu. Anak lembu, anak biri-biri, Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum. Saya Cikgu Syahrul dari SK Brumas Tawau ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azwan bin Muhammad Yaakob, GEG Kota Kinabalu, daerah Sepitang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai semua, saya Cikgu Alvenja ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga semuanya dimurahkan rezeki dan salam kosong-kosong. Selamat Hari Raya. I'm Kelvin, GEG Kota Kinabalu, wishing you to have a very happy and blessed Hari Raya celebration. Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya Cikgu Julia, Kapten GEG Kota Kinabalu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat bercuti semua, jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Rabiatul Adawiyah binti Nisa daripada SMK Bahang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Pada rakan-rakan yang balik ke kampung, berhati-hati di jalan raya. Salam kosong-kosong. Hai, saya Dr. Nancy Eng dari GEG Kota Kinabalu Sabah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga hari yang mulia ini dilimpahi keberkatan, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan kita semua. Hai, saya Cikgu Kormi Fong dari SJKC Iknam Inanam, merupakan Kapten GEG Kota Kinabalu, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Chu Siuyin, Kapten GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hai, saya Cikgu Adel, Kapten GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Tuti, Kapten GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Sherma binti Simin, Kapten GEG Kota Kinabalu, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin semua. Bye. Memang dicari sehingga ke pekan, ketupat segera jua dibeli. Sucikan hati, ikhlas memaafkan, sinarkan Syawal, kemenangan diraih. Saya Cikgu Shima dari SK Sungai Haji Matahir Tawau selaku Kapten GEG Kota Kinabalu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Izdihar bin Zakaria daripada SK Permatan Bijai Pulau Pinang. Kepada rakan-rakan guru GEG Kota Kinabalu, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai, saya Dr. Nancy Eng dari GEG Kota Kinabalu Sabah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga hari yang mulia ini dilimpahi keberkatan, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan kita semua. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin, GEG Kota Kinabalu dari Kuala Lumpur, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada semua teman-teman di luar sana. Semoga Syawal tahun ini memberi 1000 kebahagiaan kepada semua. Jumpa lagi. Bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Izzati Akmal atau dikenali sebagai Teacher Izma, Kapten GEG Kota Kinabalu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua tim GEG Kota Kinabalu dan seluruh umat Islam yang akan menyambut Lebaran kali ini. Bye! Halo, hai, saya Cikgu Aina daripada PPD Batu Pahat. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam dan juga follower-follower GEG KK Kota Kinabalu, dan bagi rakan-rakan yang bukan Muslim, selamat bercuti. Okey, hati-hati di jalan raya walau di mana anda berada. Jom kita buat serumpun challenge. Bye, selamat Hari Raya. Thank you. Assalamualaikum, saya Cikgu Tanti, Kapten GEG Kota Kinabalu dari SK62, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kepada kaum keluarga, sanak saudara dan rakan Muslim, semoga semangat Hari Raya mengisi hati anda dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin dari saya, Jenny Malintan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Fadina binti Khairuddin atau lebih dikenali di media sosial dengan nama Cikgu Lizak, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga setiap amalan kita di bulan Ramadan yang mulia ini mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan bakal meninggalkan kita, namun Syawal menambai ke arah kita. Saya dengan ikhlas hati menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap. Ikhlas, salam sayang daripada saya, Cikgu Lizak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Suzana binti Siddiq daripada SMK Taman Fajar, Sandakan, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakan GEG Sabah dan Malaysia. Semoga di hari raya ini kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bergembira bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asri bin Muhammad Taha ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga GEG Kota Kinabalu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Eti daripada GEG Kota Kinabalu ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Ada ketupat, ada rendang, nasi himpit dan kuah kacang. Duit raya penuh di tangan, mercun meletup hati girang. Selamat Hari Raya kepada rakan dan family GEG Kota Kinabalu, terutamanya kepada leader kami iaitu TS Jebat yang sentiasa support kami, yang sentiasa berikan kami motivasi dan sentiasa membantu dan hadir dalam setiap projek-projek digital kami. InsyaAllah raya jangan tak raya. Hai, saya Cikgu Iwana daripada SMK Colombo, Kota Kinabalu, merupakan Kapten GEG Kota Kinabalu, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kain songket dan baju Melayu, pelita terang di malam syahdu, hati gembira senyum bertamu, hari penuh rahmat syukur tak jemu. Selamat Hari Raya buat semua, lampu bergemerlapan setiap penjuru,
lunak kata hamba sahaya, melagu syair irama mayang, ungkap kata ucapan raya, susila mekar bertaut sayang. Hai, saya Cikgu Nuraida dari SMK Tamparuli mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum. Saya Kapten Dayang Santia. Dan saya Kapten Rafiza daripada SM Lopyuk Kota Kinabalu Sabah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bye. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga GEG Kota Kinabalu. Salam sejahtera, saya J. Sylvester, Kapten GEG Kota Kinabalu mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ruslinda binti Abdul Muttalib dari SK Sultan Ibrahim II, Kapten GEG Kota Kinabalu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua warga keluarga GEG Kota Kinabalu khususnya dan seluruh umat Islam di Malaysia dan di seluruh dunia. Maaf zahir dan batin. Bye. Hai. Selamat Hari Raya. Dari kami mohon maaf zahir dan batin. Kosong. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Anita Bila Jemarun dari SMK Kualitas Kota Kinabalu. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muallim Hazar, merupakan Kapten GEG Kota Kinabalu. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amalan terbaik kita dan dikurniakan kesihatan yang sempurna. Selamat Hari Raya. Hai semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Cikgu Eng Kim Song, Guru Penolong Kanan SCKC Shantau, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 2025 kepada semua rakan GEG Kota Kinabalu dan juga kepada semua rakan yang saya kenali. Semoga semua sihat-sihat selalu. Terima kasih.